belajar khas untuk PDPR, kita akan belajar topik tentang kewangan lah, bab 11 sekali untuk matematik. Okey, untuk pengurusan kewangan, proses macam mana bab ini adalah sangat-sangat penting untuk kita menguruskan kewangan kita pada masa akan datang. Sebab ramai je yang golongan-golongan muda ni bankrupt awal dan gagal menguruskan kewangan dengan baik. Dan sampai kena berhutang dengan ahlong, dan banyaklah masalah-masalah dia. Okey, jadi kena pandai menguruskan kewangan lah. Macam mana kita nak uruskan kewangan? Pertama sekali kita kena tetapkan matlamat kewangan. Pertama sekali mesti kita kena tetapkan matlamat kewangan kita. Apa yang kita nak capai dengan kewangan kita? Maksudnya, apa maksud menetapkan matlamat kewangan ni? Contohnya, kita nak tetapkan mungkin lagi 5 tahun kita nak kahwin, nak perlukan 20,000. Okey, so maksudnya sebab kita apa-apa yang kita buat kita kena ada target. Barulah sebabnya bila kita ada target, kita lagi berapa tahun, berapa yang kita kena kumpul, barulah kita akan simpan duit. Kalau kita tak ada target, tak ada matlamat kewangan ni, kalau kita tak ada target, so duit kita akan habislah. Contohnya gaji sebulan, kalau katalah kamu kerja kan gaji 2,000. So baru 2-3 hari gaji kamu dah habis sebab kamu berjoli, pergi tengok wayang, makan sedap-sedap apa semua kan, melancong konon-konon sekejap je dah habis. Lepas tu sampai dah baru seminggu dua dah kena pinjam orang sana sini. Lepas tu tiba-tiba handphone rosak ke, nak kahwin ke, dah tak ada duit macam mana? Jadi sebab tu dah kena ada matlamat kewangan. Tapi matlamat kewangan ni nanti adalah cara-cara dia. Macam mana kita nak tentukan matlamat kita tu betul ke tak betul ke. Okey, so proses pengurusan kewangan ni dia ada 5. Pertama sekali kita kena tetapkan matlamat dulu. Apa kita punya goal, apa kita punya aim, target matlamat kewangan. Okey, kedua menilai kedudukan kewangan. Kita kena check kita ni. Contohlah kan, takkanlah gaji 2,000 kita nak beli Ferrari, Lamborghini, apa kita Mustang. Takkanlah gaji 2,000 nak beli kereta-kereta macam tu kan. So kita kena check lah. Kena sedar diri katanya. Jadi menilai kedudukan kewangan. So macam mana kita nak nilai kedudukan kewangan? Kita akan tengok aset dan liability. Aset ni maksudnya termasuklah berapa duit wang tunai yang kita ada. Duit yang kita ada RM2,000 ke pendapatan kita tu. Maksudnya apa aset kita? Apa duit harta yang kita ada? Duit berapa ringgit? Apa dekat bank ada berapa? Ada saham kat mana-mana ke? Ada rumah ke? Ada tanah ke? Apa aset kita? Dan liability ni maksudnya apa? Hutang-hutang kita. Maksudnya mungkin kita ada pinjam PTPTN, pinjam loan, ada kereta tapi loan. Kena bayar 2,000 bulan-bulan katakan. Kena Honda sangat. Ataupun ada apa perbelanjaan kita bulanan. Nak ke bulan-bulan nak kena bayar sewa rumah berapa ke apa ke. So maksudnya jadi kita kena nilai kedudukan kewangan kita. Kadang mungkin kita rasa gaji kita 2,000 ni cukup ni nak beli iPhone katakan kan. iPhone second ke 1,000 kan cukup. Tapi kita lupa gaji kita 2,000 tu kita nak kena bayar sewa rumah berapa, nak kena bayar Astro. Kalau guna Astro kan nak bayar wifi berapa, minyak tu lah apa benda semua berapa. Tolak-tolak tak cukup pun sebenarnya. Tapi kita yang rasa cukup. So sebab tu lah kita kena nilai kedudukan kewangan kita. Bukan sekadar kita tengok gaji. Tapi kita kena aset kita tu. Tapi kita kena tengok liability. Maksudnya apa hutang-hutang kita yang ada lah. Itu adalah. Kemudian seterusnya kita kena mewujudkan pelan kewangan. Dah ada matlamat, dah ada target. Kemudian kita kena cek kedudukan kewangan kita layak ke tak layak ke, sesuai ke tak sesuai ke. Lepas tu kalau kita rasa okey kedudukan kewangan ni rasa kita boleh ni nak beli iPhone ni contoh. So kita buat pelan kewangan. Pelan kewangan ni macam mana pelan kewangan tu? Maksudnya inilah gaya pelan kewangan. Maksudnya kita nak kena tengok pelan kewangan kita tu kena tengok pendapatan tetap, pendapatan aktif. Dia ada pendapatan aktif dengan pasif.
Pendapatan aktif ni maksudnya gaji kita. Kita kerja dapat gaji berapa. Kena listkan pendapatan aktif kita dan pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni maksudnya kita tak buat apa-apa. Kita simpan je duit tu. Contoh kat ASB, simpan je duit tu dapat dividen. Ataupun kita buat rumah sewa kan. Kita tak buat apa-apa pun. Tak usahakan apa-apa pun. Tapi tahu-tahu kita dapat sewa bulanan contoh. Ataupun kalau kita tulis buku dapat royalty. Kita tulis buku sekali je tapi nanti akan dapat royalty setiap tahun. Itu adalah pendapatan pasif. Pendapatan aktif ni kita kena kerja pun kita dapat duit. Tak kerja tak dapat duit. Dia tak boleh duk goyang kaki. Gitu. So, pendapatan aktif ni adalah gaji kita dan pendapatan pasif tu yang saya cakap tadilah. So, dekat pelan kewangan ni memang kita akan senaraikan pendapatan berapa. Pendapatan aktif, pendapatan pasif, berapa jumlah pendapatan. Lepas tu kita akan tengok pula perbelanjaan kita pula macam mana. Perbelanjaan ni dia ada tetap dan juga tidak tetap. Tetap ni maksudnya bulan-bulan nilai dia tetap. Maksudnya bulan-bulan terbakar ke, apa jadi ke, bulan-bulan kamu makan banyak ke, makan sikit ke, sewa rumah, pinjaman rumah tetap 1,500 nak kena bayar. Bulan-bulan kereta kamu bawa laju ke, slow ke, problem ke, bulan-bulan tetap juga kena bayar kereta RM600. Dia tak akan berubah. Dia tak ada macam, oh hari ni tak ada duit, bulan ni tak ada duit, bagi diskaun 300, tak ada. Bank dia bagi, dia tak ada hati perut. Dia bagi juga dah limit, dah janji dah 6 bulan-bulan 600. Itu adalah perbelanjaan tetap. Dia tidak akan berubah. Bulan-bulan mesti kena bayar rumah, kereta, insurans, berapa jumlah dia. Dia tidak akan berubah. Tapi perbelanjaan tak tetap ni perbelanjaan yang boleh berubah. Contohnya bil api. Kalau kita kuat pakai aircon siang malam, bil api 400 . Kalau kita tak pakai aircon, pakai kipas, bil api turun RM100 je. Contoh. Maksudnya benda yang boleh berubah-ubah. Sama juga dengan minyak. Petrol. Kalau kita kuat merayap, sampai 500 petrol, duit minyak motor, minyak kereta yang kena sediakan sebulan. Kalau kita duduk rumah je, mungkin 100 je sebulan. Sama juga dengan duit makan, duit melancong, contohlah kan. So, duit-duit yang berubah, yang boleh berubah mengikut gaya hidup kita tu adalah perbelanjaan yang tidak tetap. Dia boleh berubah-ubah jumlah dia. Okey. So, maksudnya, kenapa kita kena buat pelan kewangan ni? Sebab kita nak tengok berapa pendapatan kita, tolakkan pula dengan perbelanjaan kita tinggal berapa lebih. So simpan, kalau ada tak duit simpanan yang kita dapat simpan tak? Sebab bila kita dapat simpan tu berapa, ada lebih, barulah maksudnya kita boleh target, kita nak susun, oh ada lebih 120. Bolehlah susun, bolehlah simpan 20 sebulan ni nak beli apa contoh. Mungkin nak beli handphone ke, takkan 20 sebulan kan. Bolehlah ada lebih ni, bolehlah simpan RM50 sebulan untuk beli handphone lagi berapa lama. Tapi kalau kita dah susun pendapatan, pendapatan tolak perbelanjaan, tolak-tolak lebih seciput je RM30 je. Oh tak boleh ni nak simpan duit ni. Kalau nak so jadi itu fungsi pelan kewangan ni lah. Seterusnya melaksanakan pelan kewangan. Jadi maksudnya melaksanakan pelan kewangan ni kita kena pastikan kita belanja ikut pelan kewangan kita ni. Contoh terutama saya kalau raya lah, especially bila raya kan kita nak pakai banyak duit. Kalau macam tak raya tu saya tak adalah buat pelan kewangan sangat kan. Tapi bila nak raya banyak nak pakai duit. So kita letak siap-siap. Tulis siap-siap. Okey, baju raya berapa, balik kampung berapa, duit raya berapa. Tulis siap-siap supaya gaji kita tu bila kedebuk masuk dekat bank kita tak terguna. Kita dah tahu, oh okey, contoh 1,000 ni kita kena guna untuk baju raya. So maksudnya melaksanakan pelan kewangan ni maksudnya kita kena pastikan kalau kita dah tulis 1,000 untuk baju raya, pastikan kita beli baju raya tu 1,000 je. Jangan lebih daripada 1,000. Kalau tak nanti kita dah kacau duit-duit lain. Tu maksudnya melaksanakan pelan kewangan. Kita kena berbelanja ikut pelan kewangan kita. Kemudian seterusnya mengkaji semula dan semak kemajuan. Jadi kita tengoklah macam tadi saya cakap kan. Kita dah plan nak beli iPhone kata. Tapi kita tengok pendapatan lebihan kita RM30 je. Alamak, macam mana nak simpan duit nak beli iPhone ni RM30 je sebulan lebih. Jadi kita semak balik.
perbelanjaan tidak tetap kita ni. Apa yang kita terlebih sangat? Oh, makan luar lebih sangat kot. Sampai 500 makan luar. Potong lah makan luar. Bulan depan ni kita makan kat rumah je. Kalau makan luar pun bajet RM100 sebulan sekali ke 2 kali je. Baru boleh simpan lebih nak beli iPhone. Contoh. Itu maksudnya mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Sebab kita nak tengok balik ada mana-mana perbelanjaan yang terlebih ke yang untuk kita kurangkan. Okey, so itu adalah step-step yang perlu ada masa kita uruskan kewangan. Kita kena ada matlamat kewangan. Kita kena tengok, menilai kedudukan kewangan kita. Tengok aset dan liability kita cukup tak, okey ke kewangan kita ni, okey ke positif ke negatif ke untuk kita membeli tambah hutang lagi ataupun kita perlu berjimat. Kemudian kita kena wujudkan pelan kewangan, listkan semua pendapatan dan listkan semua perbelanjaan lebih terperinci, lebih baguslah supaya kita tak tahu, kita tahu duit ni untuk apa. Barulah cukup duit sampai hujung bulan, tak payah nak pinjam-pinjam orang kalau ada apa-apa kecemasan. Dan kena laksanakan pelan kewangan dan kita kena kaji. Semak kemajuan itulah. Okey. So, pelan kewangan ni jangan lupalah apa-apa pun bila daripada pendapatan tu kita kena buat simpanan. Tolak simpanan dulu 10% daripada pendapatan. Tolak simpanan dulu. Lepas tu baki tu baru belanja. Apa? Antara orang-orang yang berjaya dia akan simpan dulu baru belanja. Kita tidak. Kita selalu belanja dulu ada lebih baru simpan. Memang tak simpanlah sampai bila-bila. Kita sambung next video.